Pokok bunga tahi ayam. Kat depan saya ni ialah pokok bunga tahi ayam. Sebenarnya pokok bunga tahi ayam banyak juga manfaat yang ada pada pokok ini. Antaranya ialah pokok bunga tahi ayam ini berfungsi untuk menghalau nyamuk. Nyamuk tidak suka dengan bau yang ada pada pokok bunga tahi ayam ini, terutamanya pada bahagian bunganya. Selain itu juga, daun daripada pokok bunga tahi ayam ini sangat-sangat baik dan mujarab untuk merawat luka yang terkena pada badan. Caranya ialah dengan mengambil pokok bunga tahi ayam ini dan kemudian dilenyek-lenyekkan sehingga hancur, kemudian tampalkan pada bahagian yang terluka. InsyaAllah luka cepat sembuh dan pendarahan akan cepat berhenti. Orang zaman dahulu menggunakan akar daripada bahagian pokok bunga tahi ayam ini untuk dijadikan minyak urut.